Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam digital, salam madani. Saya Muhammad Nazir Muhammad, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Kota Baru. Pada hari ini, dalam kesempatan hari ini, saya ingin bercakap berkaitan dengan kekeliruan, berkaitan dengan digital dan delima. Apa yang kami melihat hasil daripada bimbingan dan pemantauan kami sepanjang 2025, iaitu terdapat kekeliruan pada pemimpin-pemimpin sekolah dan guru, iaitu berkaitan dengan keaktifan penggunaan delima, terutamanya di kalangan pelajar dan juga guru. Ada yang mengatakan bahawa KPN atau JPN hanya menetapkan target untuk pencapaian keaktifan penggunaan delima semata-mata. Dan ada yang mengatakan bahawa ini satu kerja yang tidak bagus dan banyak kerja lain yang perlu mereka uruskan. Yang sebenarnya mereka tidak memahami, iaitu dasar yang sebenarnya yang kerajaan dan KPN tetapkan, iaitu berkaitan dengan dasar pendidikan digital dan kebangsaan. Sebab itulah kita melihat dalam pemantauan kami bermula bulan Februari hingga Oktober, iaitu terdapat 31 buah sekolah menengah, 35 sekolah rendah yang keaktifan penggunaan delima di kalangan pelajar bawah daripada 50%. Dan amat malam ada sekolahnya keaktifan penggunaan delima dan juga digital, iaitu bawah daripada 10%. Yang sebenarnya yang perlu kita faham di sini, iaitu dasar Kementerian Pendidikan bukan untuk melihat aktif penggunaan delima. Iaitu delima adalah merupakan salah satu alat pengukur, iaitu salah satu perantaraan untuk memastikan anak-anak murid iaitu belajar atau berlakunya proses pembelajaran penggunaan digital atau literasi digital dalam semua subjek. Cuma delima dilihat, iaitu untuk mengukur sama ada setiap sekolah tadi iaitu melaksanakan dasar pendidikan digital kebangsaan yang kita kenali salah satunya murid fasih digital. Oleh demikian, sekiranya ada sekolah yang keaktifan pelajar bawah daripada 50%, bermakna sekolah tersebut tidak memberi ilmu kemahiran digital kepada anak-anak pelajar. Dengan kata lain, delima merupakan alat untuk mengukur sekolah, iaitu untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak pelajar dalam ilmu digital. Oleh demikian, kalau dilihat pada hari ini, dasar pendidikan digital kebangsaan, iaitu ada 6 perkara yang perlu kita perturunkan kepada anak-anak, kepada sekolah. Yang pertama, murid fasih digital. Maka fasih digital di sini bermakna murid tadi perlu didedahkan dengan digital dan pada masa diberi ID delima. Mengapa ID delima? Yang pertama, iaitu ID delima itu dalam kandungan ID delima tadi terdapat classroom-nya, iaitu banyak aplikasi digital yang boleh diguna pakai oleh anak-anak murid kita. Alhamdulillah, kalau kita lihat dalam hari digital di peringkat PPD Kota Baru baru-baru ini, iaitu apabila kita terapkan ilmu ini dalam pertandingan tersebut, anak-anak murid kita rupa-rupanya bukan saja mereka mampu buat PowerPoint, tetapi mereka sudah mampu membuat aplikasi-aplikasi yang menarik dalam modul-modul PDP dalam pertandingan tersebut. Maka ini yang kita kendakinya, bukan kita mengejar iaitu keaktifan delima, tetapi iaitu proses pembelajaran digital perlu diterapkan kepada anak-anak pelajar. Sebab itulah dalam dasar pendidikan digital kebangsaan ada satu perkara yang diterapkan, itu kandungan digital berkualiti. Maka kandungan digital berkualiti tadi terdapat dalam ID delima, terdapat dalam classroom yang mempunyai pelbagai bentuk pembelajaran yang boleh diterokai oleh guru dan terutamanya anak-anak pelajar.
Maka orang akan bertanya kita pada hari ini, mengapa? Mengapa digital diperkasakan? Mengapa ID5 diperkasakan? Jawapannya amat mudah. Kerana pada masa sekarang, dunia pembelajaran, dunia semasa, iaitu menuju kepada alam digital, alam teknologi, alam AI, maka dasar Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperketatkan, telah memperkasakan supaya digital diberi secepat mungkin kepada anak-anak pelajar bermula daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Dan ini juga salah satunya untuk memastikan kelangsungan pembelajaran anak-anak murid di sekolah apabila mereka berada di peringkat yang lebih tinggi, sama ada di kolej, sama ada IPTA, mereka perlu diperkasakan, dilengkapkan diri mereka dengan kemahiran-kemahiran digital supaya mereka berada di kelangsungan pendidikan di tempat yang tinggi, mereka tidak akan tercicir berkaitan dengan kemahiran digital itu. Contoh yang paling jelas, mungkin orang bertanya pada kita, iaitu anak-anak pelajar yang berada dalam bidang Tibet selepas SPN, yang lulus SPN dengan kredit bahasa Melayu dan sejarah saja, tetapi mereka berada di aliran Tibet. Dan untuk pengetahuan pemimpin-pemimpin sekolah, aliran Tibet sekalipun, apabila mereka berada di sana, mereka telah didedahkan dan akan didedahkan dengan kemahiran digital. Amat malam kalau anak-anak pelajar ini berada di sekolah, dicicirkan, disisihkan daripada kemahiran digital, bagaimana mereka ingin melangsungkan pendidikan mereka di IPTA, kolej atau kemahiran suatu hari nanti. Yang kedua, iaitu mengapa digital dibangunkan, mengapa digital perlu diterapkan kepada anak-anak pelajar kita di sekolah, iaitu selepas tingkatan 3. Maka mereka berada di tingkatan 4, iaitu salah satu tingkatan 4 yang akan menjuruskan mereka, iaitu dalam STEM A, STEM B, dan juga STEM C dan juga TVET. Dan kalau kita lihat pada masa sekarang, iaitu kita menghadapi masalah, iaitu masalah data yang menunjukkan anak pelajar kita yang berada di STEM A dan STEM B semakin menurun. Terutamanya STEM B, contoh jurusan sains komputer, contoh jurusan berkaitan dengan reka cipta, contoh jurusan yang berkaitan dengan grafik. Ramai di kalangan murid-murid kita tidak seronok, tidak tahu untuk berada di STEM B ini. Mengapa? Kerana mereka tidak mempunyai kemahiran semasa tingkatan 1, 2 dan 3 di sekolah rendah dalam digital. Sebab itulah kita menghadapi masalah untuk pelajar-pelajar yang berada di STEM B, terutamanya di tingkatan 4 dan 5. Oleh yang demikian, di peringkat PPD Kota Baru, yang diketuai oleh Ketua PPD Kota Baru, kerap kali menyarankan supaya diperkasakan, iaitu pembelajaran digital merentasi subjek agar anak-anak pelajar kita mampu fasih digital di alam persekolahan dan melalui penggunaan ID5. Sekali lagi, kami tegaskan bahawa kami bukan mengejar berkaitan dengan KPI D5. Kami bukan mengejar berkaitan dengan target keaktifan penggunaan D5. Iaitu, tetapi kami mengejar, iaitu anak-anak murid bermula di sekolah rendah hingga sekolah menengah. Iaitu mereka fasih digital. Mereka boleh menggunakan digital. Mereka tahu digital. Mereka minat digital. Bermula seawal persekolahan. Bermula seawal sekolahan seperti mana dasar pendidikan digital kebangsaan. Dan ID5, keaktifan D5 adalah semata-mata kayu pengukur. Kayu pengukur yang kita nak kena pasti bahawa di sekolah iaitu telah menerapkan pembelajaran digital kepada anak-anak pelajar. Cuba fikir pemimpin sekolah dan guru, terutamanya di sekolah-sekolah yang keaktifan anak-anak pelajar dalam pembelajaran digital yang dilihat di ID5-nya iaitu bawah daripada 50%. Amat malang anak-anak ini untuk berada dalam dunia digital pada masa sekarang.
untuk berdepan dengan pasaran kerja suatu hari nanti. Dan saya mohon, apa yang saya cakap pada hari perkongsian ini, sama-samalah kita terapkan, kita semaikan, kita bimbingkan, kita masukkan ilmu digital kepada anak-anak pelajar kita bermula sekolah rendah sampai sekolah menengah, dan kerajaan telah membekalkan ID D5 iaitu percuma kepada anak-anak pelajar untuk memastikan anak-anak pelajar, anak-anak murid fasih digital. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera maju digital Malaysia Madani. PPD Kota Baru mesti nombor 1.